Perkembangan jadual berkala unsur. Hai semua, hari ini saya akan kongsikan tentang perkembangan jadual berkala unsur dari zaman ke zaman. Sejarah perkembangan jadual berkala unsur. Jadual berkala unsur mengelaskan unsur kimia yang diketahui dalam bentuk jadual mengikut ciri-ciri tertentu. Banyak teori yang telah ditemui oleh ahli sains sebelum jadual berkala unsur moden dihasilkan. Ahli sains dan sumbangan mereka. Antoine Lavoisier. Lavoisier mengelaskan unsur mengikut kumpulan tertentu seperti kumpulan gas, bukan logam, dan oksida logam. Namun begitu, klasifikasi beliau kurang tepat kerana beliau juga mengelaskan cahaya, haba dan beberapa sebatian ke dalam kumpulan tersebut sebagai unsur. Selain itu, terdapat bahan dalam kumpulan yang sama tetapi menunjukkan sifat kimia yang berbeza. Johann W. Dobereiner. Dobereiner mendapati bahawa jisim atom strontium senior adalah hampir sama dengan purata jisim atom kalsium C dan barium Ba. Unsur-unsur ini mempunyai sifat kimia yang serupa, begitu juga dengan unsur klorin C, bromin Pe dan iodin. Kekumpulan yang terdiri daripada 3 unsur ini dikenali sebagai terat. Klasifikasi Dobereiner terhad kepada beberapa unsur sahaja. Namun, klasifikasi beliau telah menunjukkan berhubungan antara sifat kimia unsur dengan jisim atom. John Newlands. Newlands menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Beliau menyusun 7 unsur dalam satu baris kerana beliau mendapati sifat kimia dan sifat fizikal unsur yang ke-8 hampir sama pada setiap 8 unsur ke depan. Beliau menamakan susunan ini sebagai hukum oktav. Hukum oktav hanya dipatuhi oleh 17 unsur yang pertama, namun begitu, ulangan sifat unsur ke-8 ini telah menunjukkan kehadiran corak berkala dalam sifat unsur. Lothar Meyer. Meyer telah memplot graf isi padu atom melawan jisim atom unsur. Beliau mendapati unsur-unsur yang berada di kedudukan yang setara pada lengkung graf mempunyai sifat kimia yang serupa. Contohnya, logam alkali seperti litium, natrium, kalium dan rubidium berada pada puncak lengkung tersebut. Meyer juga telah membuktikan ulangan sifat unsur seperti yang dicadangkan oleh Newlands. Dmitri Mendeleev. Mendeleev menyusun unsur mengikut pertambahan jisim atom. Hanya unsur yang mempunyai sifat kimia yang serupa disusun dalam lajur menenggak yang sama. Beliau meninggalkan beberapa ruang kosong dalam jadual untuk diisi dengan unsur-unsur yang belum ditemui. Mendeleev berjaya meramal sifat unsur yang belum ditemui melalui sifat unsur yang berada di atas dan di bawah unsur dalam jadual. Henry Moseley mengkaji frekuensi sinar X yang dibebaskan oleh pelbagai unsur dan akhirnya merumuskan bahawa spektrum sinar X dengan nombor proton. Beliau mendapati setiap unsur mempunyai nombor proton tersendiri. Beliau kemudiannya menyusun semula jadual berkala unsur mengikut tertib nombor proton. Moseley juga meninggalkan ruang kosong seperti Mendeleev dan berjaya meramal unsur yang kemudian ditemui iaitu technetium, promethium, hafnium, dan rhenium. Unsur baharu. Terdapat penemuan beberapa unsur baharu seperti 113 nihonium, 115 moscovium Mc, 117 tennessine, 118 organison alpha. Kesimpulannya, perkembangan jadual berkala berlaku secara berperingkat melalui kajian corak sifat kimia unsur. Pada awalnya, susunan dibuat berdasarkan jisim atom, tetapi akhirnya nombor proton dikenali sebagai asas sebenar susunan. Ini menjadikan jadual lebih tepat, teratur dan mudah difahami. Hari ini, jadual berkala sangat penting dalam bidang pendidikan, penyelidikan, teknologi, perubatan dan industri. Ia membantu kita meramal sifat unsur dan memudahkan penciptaan bahan serta produk baru. Sekian, terima kasih.